Yang keduanya, dalam pembentangan belanjawan tadi, 2 minggu yang lepas, apa yang kita banyak dengar ialah slogan Satu Malaysia. Perkataan Satu Malaysia banyak dikedengarkan dalam perbahasan ataupun ucapan bajet daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Slogannya Satu Malaysia, Together We Prosper. Saya rasa kerajaan pada hari ini, Kerajaan Barisan Nasional terlalu taksub kepada slogan. Dulu saya masih ingat mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir mengemukakan slogan Malaysia boleh. Satu negara, semua tiap-tiap hari kita ada Malaysia boleh, Malaysia boleh. Apa perkara pun Malaysia boleh. Tetapi sekarang macam Malaysia tak boleh. Tak ada lagi slogan Malaysia boleh ini. Satu Malaysia. Semua satu Malaysia. Klinik pun satu Malaysia. Tandas pun satu Malaysia. Apa lagi? Semua satu Malaysia. Terlalu taksub. Tetapi bagi saya, kalau satu Malaysia ini nak diberikan pengertian yang baik, saya ada dengar ucapan rakan sejawatan saya daripada Pemuda UMNO, Yang Berhormat Rembau, baru hadir, yang mengatakan bahawa mencadangkan pembeli rumah yang pertama diberikan diskaun. Saya rasa cadangan itu boleh disokong. Tetapi saya harap, kalau kita nak mengatakan satu Malaysia, saya nak mencadangkan supaya kerajaan mengenakan ataupun mengemukakan satu skim diskaun perumahan Satu Malaysia, iaitu memberikan diskaun perumahan kepada setiap warga negara Malaysia yang memberi rumah pertama yang tidak lebih daripada 250,000, iaitu mereka yang berpendapatan rendah. Setiap warga negara itu sekali dalam hidupnya diberikan diskaun perumahan Satu Malaysia kepada semua rakyat Malaysia. Tak kira dia Kadazan ke, tak kira dusun ke, Iban ke, Cina ke, India ke, Melayu. Setiap warga negara Malaysia diberikan diskaun perumahan itu sekali dalam hidupnya. Kalau itu Yang Berhormat Rembau boleh sokong, sila bangun. Saya berikan laluan, kalau boleh. Saya harap ini boleh dipertimbangkan oleh kerajaan. Kerana kalau kita cakap pasal Satu Malaysia, jangan pada hari ini ada rakyat kita, hanya Bumiputra beli rumah, ada diskaun. Orang India tanya, saya juga rakyat Malaysia. Orang Iban tanya, saya juga rakyat Malaysia. Mengapa saya beli rumah tak ada diskaun? Jadi ini persoalan yang tak boleh dijawab oleh kerajaan. Saya harap kerajaan memberikan pertimbangan ini. Kalau kita benar-benar mengatakan bahawa Satu Malaysia, saya harap kita mulakan dengan skim diskaun perumahan Satu Malaysia ini, memberikan diskaun 5% kepada setiap warga negara Malaysia sekali dalam hidupnya. Perkara yang ketiga yang saya nak membawa ialah, saya terpanggil untuk membahaskan sedikit tentang isu special draw ini. Saya merujuk kepada jawapan menteri kepada persoalan daripada Yang Berhormat Paduka Jah pada minggu lepas berkenaan dengan special draw. Jawapan yang diberikan ialah mengatakan bahawa kerajaan telah meluluskan 12 kali special draw pada tahun 2009 untuk ke-6 agensi nombor ramaran di Malaysia. Saya terpanggil untuk membahaskan perkara ini kerana sejak tahun lepas saya memperjuangkan supaya special draw ini tidak dibenarkan. Saya tak tahu mengapa kerajaan memberikan special draw yang begitu banyak sekali kepada syarikat-syarikat ramaran ini. Kita tanya Menteri Kewangan kedua tahun lepas, masa itu Yang Berhormat Tasik Kulugu, tiap kali tanya tak ada jawapan, tutup telinga. Saya mengemukakan soal ini, Ipoh Timur ada, Bandar Kuching ada, Batu Gajah ada, Kota Melaka ada, tetapi tidak ada seorang Yang Berhormat yang diberikan jawapan. Saya pun tak tahu mengapa kerajaan. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Ramai penduduk di Bukit Bertajam juga meminta supaya mengkurangkan kali dia boleh berjudi. Sekarang tiap-tiap 3 hari seminggu, dan setiap hari di 3 company pula. Dia kata 1 hari 1 company sudah cukup. Apakah pendapat Yang Berhormat? Saya setuju. Kerana jawapan yang diberikan kata hanya 12 kali pada tahun 2009. Tetapi saya buat sedikit research dalam internet. Tahun ini telah 38 hari Selasa diadakan special draw. Januari 6 hari bulan, 13 hari bulan, 20 hari bulan, 27 hari bulan, 4 hari. Bulan Februari 4 hari, Mac 4 hari, April 3 hari, Mei 3 hari, Jun 5 hari, Julai 4 hari, Ogos 3 hari, September 4 hari, Oktober 4 hari. Tiap-tiap bulan ada, tiap-tiap minggu Selasa ada special draw. Mengapa? Saya pun tak tahu. Adakah kerana kerajaan, bagi saya habiskan dahulu, adakah kerajaan hari ini tidak cukup hasil? Kalau kata tak cukup hasil, perlukan tambah hari pertaruhan ini untuk menambahkan hasil kerajaan, akui.
Kalau kerajaan berani mengakui bahawa hasil negara tak cukup, kita perlu tambahkan hari pertaruhan untuk menambahkan hasil, baik, saya janji saya tidak akan tanya lagi. Kalau kerajaan berani mengakui. Tetapi jangan bersandiwara. Jawapan diberikan, kata untuk special draw ini, tujuan untuk pelbagai program sukan, kebajikan, sosial, kebudayaan dan kesihatan. Special draw untuk ini, tujuan ini. Kerajaan tak ada hasil lain ke? Kod hasil pun tak berani letak dalam buku anggaran hasil. Kalau kerajaan berani akui bahawa tak cukup hasil, kita perlukan hasil perjudian untuk tambah hasil kerajaan, tak apa, saya akan tanya lagi, saya biarkan rakan-rakan daripada PAS untuk teruskan tanya. Kota Belud. Terima kasih Datuk Speaker, kawan saya Rasah. Soal mengatakan bahawa kerajaan menambahkan special draw ini untuk menarik revenue, itu saya serahkan kepada Menteri. Cuma saya ingin ajukan satu pertanyaan kepada Yang Berhormat. Apakah mungkin ini adalah salah satu cara kerajaan yang agak kreatif? Belum habis lagi nak bagi. Saya cakap pelan-pelan supaya tidak disuruh duduk oleh Rasah ni. Very narrow. Ni, Datuk Speaker, saya ingin bertanya kepada Rasah, apakah ini mungkin satu jalan yang kreatif, tax creativity? Kerana kita tahu bahawa mungkin pasaran gelap, underground, perjudian ini mungkin 4-5 kali lebih besar daripada pasaran yang rasmi, yang tidak dapat diambil keuntungan oleh kerajaan melalui percukaian. Jadi mungkin kalau dengan adanya special draw ini, saya faham dari segi moralnya, dari segi agamanya mungkin ada boleh dipertikaikan. Tetapi mungkinkah ini tujuan kerajaan ialah untuk mengambil sedikit keuntungan ataupun pendapatan daripada underground ini? Ini minta penjelasan sedikit.